jin ni dia ada duduk. Dia duduk dalam rumah kita pun ada jin. Di pokok-pokok pun ada jin. Dia selalu duduk di perabung, atap. Sebab tu kalau kita balik tengah-tengah malam, kita nampak ada lembaga atas bumbung tu. Itu tempat dia. Yang kedua, jin. Ada puas atas bumbung. Yang kedua, dia duduk di longkang. Di longkang. Sebab tu saya sebut beberapa kali dalam ceramah saya, jangan buang air panas dalam longkang. Jangan. Sebab tu longkang tu tempat dia tinggal. Kalau buat panas, bukannya anak dia duduk main-main, tiba-tiba kena air panas. Marah tak dia? Marah. Ni itu saya tegur banyak kali. Ada orang buat kenduri, dia rebus telur. Rebus telur, air panas telur tu dia buang dalam longkang. Itu nak buang di mana Ustaz? Tanah banyak bang. Buang atas tanah tu. Kita kena tahu tempat dia duduk di mana. Okey? Atap banyak, longkang lagi mana? Kemudian di antara sejuk dan panas. Oh, tak sejuk panas. Ya, di tengah-tengah. Panas Jadi kalau nak duduk panas, panas terus. Kalau nak duduk tempat sejuk, duduk sejuk terus. Jangan duduk di antara. Contohnya? Bumbung. Ni kita punya bumbung ni dinding, ini atap. Ini antara panas dan sejuk. Kalau nak menumpang teduh, sini terus, bawah bumbung. Kalau rasa nak duduk panas, duduk tengah panas terus. Jangan duduk di tengah-tengah. Itu tempat-tempat yang dia suka duduk. Tempat yang dia suka kacau, dia suka duduk. Kita pula duduk di situ. Jadi nombor satu kena tahu di mana dia tinggal, di mana dia duduk. Kadang di pokok, pokok kan ada kat kata luar pokok. Pokok lah, pokok apa nama, pokok buluh merah tu. Sebab tu orang tak pergi tanam depan rumah. Pokok buluh merah jangan tanam depan rumah. Yang cantik perhiasan dengan Pokok pisang. Pokok pisang juga. Ada jenis pisang dia lah, bukan pisang mas. Pisang mas ni dibawa belayar. Ini tak apa. Tak apa dia